anak-anak kami dan anak-anak didik kami dengan ketinggian kecemerlangan. Jadikanlah mereka golongan hamba-Mu yang mendapat kemuliaan-Mu dunia dan akhirat. Sihatkanlah tubuh badan mereka, jauhkanlah mereka dari sifat-sifat negatif dan mazmumah, dan isikan dalam diri mereka segala sifat-sifat yang terpuji dan mahmudah, agar mereka menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan suka berbakti kepada agamamu, serta berjasa kepada agama bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Berkatilah usaha-usaha kami, rahmatilah kerja-kerja kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang cemerlang, terbilang remaja yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek akademik maupun kepribadian. Allahumma ya rafi'at darajat wa ya qadiyal hajat. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui anak-anak kami akan menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan mereka. Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan iradatmu jua. Justeru kami mohon padamu, berikanlah taufik dan hidayahmu, kuatkanlah ingatan, janganlah engkau lupakannya, lapangkanlah dada mereka, dan janganlah engkau sempitkannya, permudahkanlah segala urusan mereka, dan janganlah engkau persulitkan. Ya Allah, anta ghaniyun wa nahnul fuqara. Berilah kejayaan pada anak-anak kami yang akan mengambil peperiksaan SMA, SPM dan juga STAM pada tahun ini. Berilah mereka ketenangan, berilah mereka hikmah dan jawapan yang bernas. Lancarkanlah tangan mereka dengan jawapan yang mantap. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri mereka dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah mereka dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami yang telah menjaga dan mengasuh kami sejak kecil, dosa guru-guru sekolah ini yang tidak pernah jemu mendidik anak-anak kami, dan seluruh pelajar sekolah ini sehingga berada di tahap ini. Lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberianmu, dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang engkau hindarkan daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan. Semoga engkau terima keuzuran kami, engkau mengetahui hajat kami. Semoga engkau kabulkan permohonan kami. Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. Justru itu kami mohon keampunanmu, Ya Ghaffar. Kurniakanlah kekuatan kepada kami agar dapat istiqamah dalam mendoakan anak-anak kami agar mereka berjaya dunia dan akhirat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih semua yang dapat hadir pada malam ini. Moga-moga apa yang kita hajatkan pada malam ini, apa yang kita doakan pada malam ini, beri kebaikan, beri manfaat kepada anak-anak kita dan kita sekalilah. Uh, ada permintaan sementara ni, ada permintaan ada lagi beberapa minit ni. Ada permintaan daripada ibu bapa nak buat tiap-tiap malam.
Pihak kami tak ada masalah. Cuma jika ada yang ingin menawarkan diri untuk lead Yasin lah untuk tiap-tiap malam ni. Awal-awal ni insyaAllah saya boleh lah. Tapi apa jika ada yang berminat boleh maklum pada NYDP selepas ini. Itulah saya rasa kita boleh tutup majlis ini. Ada sesiapa nak cakap ke? Kalau tak ada, saya tutup majlis pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habiskan dengan takbir kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YDP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih YDP kerana lead bacaan yang semalam ni. Dan terima kasih juga kepada bapa yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua waris dan anak-anak yang hadir malam ni. Moga Allah berikan barakah pada kita semua dan berikan kejayaan cemerlang untuk anak-anak yang bakal mendudukan exam minggu depan, SMA, SPM dan Islami. InsyaAllah. Okey, dengan kiraan 5, saya tutup Zoom ni. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.